Ya, sebenarnya banyak benda yang kau dah boleh teka berlaku. So, tu yang sikit spoil lah bagi aku kan. Secretly the name, the tech games to aim from movie reviews to DIY, he's always on the chain. Unboxing gadgets, fixing up the place. A digital guru with a funny face. He dives into the silver screen. A cinematic journey, a vivid scene. Assalamualaikum, hai. Okey, weh, lama gila aku tak buat movie review. Bulan puasa ni tak ada cerita yang menarik untuk aku buat review. So aku rehat lah untuk bulan puasa kan. Lebih kurang sebulan lebih jugalah sebenarnya yang aku tak buat movie review. Dan aku rasa masih tak terlambat lagi untuk aku ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin pada semua umat Islam di Malaysia ataupun seluruh dunia lah kan. Kok Ila tengok yang seluruh dunia aku punya video ni. So kali ni aku buat review apa? Sebuah filem yang sangat aku tunggu juga. Ni di antara ada lagi beberapa sebenarnya. So cerita Blood Brothers Bara Naga. Cerita ni diarahkan oleh Shafi Yusof dan diarahkan bersama dengan siapa nama dia? Abhilash Chandra. Abhilash Chandra. Ya, Shafi Yusof bila buat filem ataupun arahkan filem, mesti filem tu kau akan rasa sangat-sangat teruja untuk tengok dan kau teruja untuk tunggu lah. Lepas tu dilakonkan oleh siapa? Shahnaz Ahmad ada, Syafiqal ada, Syukri Yahya ada, Amelia Anderson ada, Syazwan Zulkifli, Wan Hanafisu, Zamarul Hisham. Sebenarnya ramai lagi tau. Adalah lagi beberapa nama yang aku tak boleh nak recall sekarang ni, yang juga bagi aku bukanlah pelakon-pelakon yang biasa. So dalam cerita ni Shafi Yusof dengan Abhilash memang dia tak buat main-main lah kan. Dia ambil pelakon-pelakon yang bagus-bagus, grade A lah orang kata kan. Dan cerita ni kisah apa? Actually benda ni yang buatkan aku kadang-kadang rasa macam pening sikit. Aku tak pasti cerita ni dia core dia adalah gangster ke ataupun bodyguard ke ataupun cerita just crime yang biasa ke. Tapi cerita kalau kau tengok, ya, kalau kau baca sinopsis dia pasal bodyguard, gang bodyguard lah, elite bodyguard kan, yang diketuai oleh Wan Hanafisu. Lepas tu dia punya orang kata orang kepercayaan yang pertama sekali lah yang orang kata kan, Shahnaz Ahmad. Lepas tu dengan ada Syafiqal. Lepas tu adalah lagi geng-geng dia yang lain. Lepas tu apa yang tak best tentang cerita ni? Macam aku cakap tadi, cerita ni kadang-kadang macam bagi aku lah kan, dia ada macam crisis identity tau. Dia tak tahu cerita ni dia nak core dia nak apa lah sebenarnya. Dia nak pasal gangster ke ataupun just elite bodyguard ke kan. So kau macam kadang-kadang kau rasa cerita ni, yelah sebenarnya memanglah dia diselindung daripada sebenarnya diorang ni adalah gangster dan orang kata buatlah macam perniagaan ataupun bisnes yang untuk menutupi diorang ni gangster kan. So diorang jadilah elite bodyguard. So tapi itulah kadang-kadang kau macam dia berlawan tau antara dua identiti ni. Tu yang menjadikan bagi aku ada sedikit lah crisis identity. Lepas tu apa lagi yang tak best? Core cerita dia memang nak tak nak dia memang klise. Bagi aku dia satu cerita yang banyak lah benda-benda yang klise yang buat kau boleh jangka. Lepas tu apa lagi kadang-kadang yang buatkan cerita ni sikit boring, mungkin bagi certain orang. Bagi aku still okay kot, tak adalah serius sangat. Awal-awal dia dah bagi dah action, kau rasa macam cerita ni mesti dia macam tak ada benda yang dragging ataupun dia tak ada orang kata nak slow-slow sangat kan. Kau akan rasa cerita ni awal-awal tu kau rasa ini mesti non-stop ataupun action pack yang orang kata non-stop kan. Tapi bila kau tengok direction cerita ni yang sampai 2 jam lebih, 2 jam berapa minit aku tak sure exactly dia. So aku dah boleh agak dia akan ada dragging Ya, orang kata
first act dia tu akan sedikit dragging beberapa scene kau rasa macam boleh clear, boleh settle dengan cepat kan. Kau kenapa kau nak macam nak terlalu slow sangat. Tu mungkin certain orang akan rasa sedikit bosan ataupun kau akan rasa macam tak sabar untuk nak tahu what's next, apa yang akan berlaku. Dan kami tak cukup bukti sebab informan kami ini aku. Offer gaji 3 kali ganda lebih engkau. Apa dia ada yang I tak ada? Tak ada siapa berani hadap kita. Bukan dia boleh buat apa pun. Jadikan kau keluarga aku. namun apa yang orang kata yang membuatkan cerita ni sangat-sangat best bagi aku adalah action dia. Macam aku cakap awal-awal dia dah bagi kau action dia. Kau rasa macam wah, cerita ni dah, dia punya action aku rasa macam awal tu aku dah cakap ini mesti, kalau dah awal macam ni mesti dia punya orang kata pertengahan dan ending dia mesti best kan. Dan ya terbukti dia, walaupun pada awal first act orang kata dia macam sikit dragging, tapi bila dia dah masuk second act tu kau dah rasa cerita ni memang gempak dengan koreografi action dia. Aku rasa ni, aku tak sure siapa koreografi untuk action dia, tapi dia punya level untuk action dia sangat best kan. Lepas tu apa yang juga best, sinematografi dia. Ramai memang cakap sinematografi dia one of yang sangat best memang sangat terbaik sinematografi dia aku salute gila memang sinematografi dia action sinematografi yang sangat best itu yang bagi aku membantu sangat-sangat cerita ni. Dan color grading dia, walaupun ada certain part yang kau rasa macam sedikit dark yang mengganggu sikit kadang-kadang tu kan, tapi overall dia punya color grading sangat-sangat kena dan rasa international level Itu yang membuatkan cerita ni sangat-sangat kau akan rasa macam tak macam Malaysia punya story ataupun Malaysia punya movie. Lepas tu apa yang best juga, dia punya dialog aku suka sebab dia situasi dia current tahun 2025. So dia tak adalah macam guna just dialog ataupun works yang old school, tapi dia campur sikit-sikit works yang orang kata current budak-budak zaman sekarang selalu cakap. So kau akan rasa sedikit ataupun kau akan rasa fresh budak-budak zaman sekarang pun kau akan rasa kau boleh relate dengan ada momen-momen ataupun ada benda-benda yang kau boleh relate dengan zaman sekarang. Itu yang buatkan bagi aku cerita ni tak bosan, dan dia ada selingan komedi-komedi yang bagi aku tak keterlaluan dan sangat orang kata light je. Tu yang membuatkan bagi aku dia tak potong cerita ni sebagai sebuah cerita action kan. Dia bagi sikit-sikit light je komedi tu yang membuatkan aku rasa cerita ni tak bosan kan. Apa lagi yang best? Color grading, cinematography, action, lakonan. Lakonan bagi aku setiap pelakon dia memberi something, lakonan yang sangat-sangat best lagi Shahnaz Ahmad dan Syafiq Kyle kan. Memang lakonan dia bila action tu aku rasa aku dah, walaupun aku sebenarnya kalau nak kata aku suka sangat Syafiq Kyle untuk berlakon action, tak juga. Dan aku memang agak bosan sebab pelakon yang sama yang melakonkan watak action ataupun jadi hero kan. Walaupun cerita ni Syafiq Kyle dengan Shahnaz Ahmad tu dia bagi aku dia dua hero kan cerita ni kan. Tapi yelah macam aku cakap, walaupun aku dah sikit bosan sebab pelakon yang sama, tapi Syafiq Kyle dia punya lakonan dan action dia bagi aku dia makin improve. Tu yang buatkan walaupun kau rasa macam alah si pelakon yang sama, tapi bila dia bagi something yang macam
orang kata grade A lakonan dia kan. Tu yang kau buat kata lantak kan. Walaupun orang yang sama, tapi lakonan yang makin baik tu yang bagi aku dia menutup boring kau terhadap pelakon yang sama tu. Itu yang membuatkan cerita ni sangat-sangat diselamatkan dengan lakonan dan action yang best. Apa lagi yang best ataupun tak, Syukri-Yahya bagi aku acting dia sangat best. Aku tak nafikan dia seorang pelakon yang bagus dan hebat juga kan. Tapi ya mungkin sebabkan saiz tubuh badan dia, kau rasa macam sedikit janggal lah bila dia buat battle dia dengan Shahnaz Ahmad. Rasa macam tak kena lah, macam sikit janggal lah kan. Tapi tu lah, ya Syukri-Yahya bagi aku dia dapat tunjulkan dia punya side yang berbeza dalam cerita ni. Kau nampak dia rasa dia sangat jahat lah kan. Walaupun battle dia kau rasa macam tak kena sikit-sikit lah. Tapi dia bagi aku still lagi sangat, aku rasa tak mengecewakan lah. Cuma kau rasa macam sedikit kekok kot. Tu yang ya mungkin kalau lepas ni dia banyak lagi filem-filem action dia untuk Syukri-Yahya ni, aku rasa dia akan nampak lebih solid macam Syafiqah kan. Sebelum ni kau tengok dia macam Just Romeo ataupun drama-drama romantik biasa je. Sekarang dia dah banyak action dan kau nampak improvement. Dan aku rasa Syukri-Yahya kalau diberi lagi watak-watak yang macam ni, aku rasa dia akan lebih baik ataupun dia akan jadi yang salah seorang yang best dalam segi action. So overall cerita ni bagi aku sangat best dan kau kena, ya mungkin dia akan menjadi salah satu filem yang terbaik untuk tahun ni. Dan sebabkan keseluruhan cerita dia sangat best dan aku boleh bagi 9.5 bintang per 10. Wah, kalau cerita dia bagi aku tak ada yang klise yang terlampau ketara yang membuatkan kau rasa ya sebenarnya banyak benda yang kau dah boleh teka berlaku. So tu yang sikit spoil lah bagi aku kan. Ya mungkin aku seorang yang terlampau banyak tengok movie, so aku rasa macam tu lah kan. Aku mudah boleh teka banyak perkara dalam cerita. Tu je yang sebenarnya bagi aku spoil dia untuk aku kan. Overall ya cerita yang sangat A-level, international level dan sangat-sangat best dan korang kena pergi tengok bagi aku kan. Dan ya kau pergi tengok kau akan rasa something best daripada Syafiq Yusof dan Abilash Chandra. Ya. So kalau kau rasa review aku membantu korang untuk pergi tengok ataupun tak filem Blood Brothers Bara Naga ni, aku harap kau dapat subscribe YouTube channel aku. Boleh like, boleh share, boleh komen video-video kau. Sekian. Assalamualaikum. Yo, suck it.